Hari ni kita ke udara lagi dengan aku punya brother Eric. Seperti yang dijanjikan hari tu, kita cakap nak review, kita ada Evo lagi, lepas kita ada Audi. Hari ni kat belakang korang ni ada sebiji Audi. Audi apa ni, Rick? Ni A5 Coupe. A5 Coupe. 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 Tapi segmen kali ni lain sikit guys. Eric minta dengan aku, kita nak buat segmen How Much Bro. Segmen yang ramai orang suka. Dia request, kita bagi. Macam korang tengok dekat belakang ni adalah look kereta Audi dia guys. Memang handsome sangat-sangat. So Rick, are you ready? Ready? Kita nak buat segmen How Much Bro. Kalkulator dia dah keluar. Tapi Rick, iPhone 17 dia How much bro? Okay, so jom Rick, kita tengok kat depan ni. Okay, kalau lagi pada segi depan ni Rick kan, apa yang... Kejap, aku pusing sikit. Okay, apa yang kita dah modify kalau kita tengok kat depan ni Rick? Depan ni aku dah convert facelift. Okay. Bonnet carbon. How much bro? Bonnet carbon 2,900. Okay, tambah 2,900. Kalau kita tengok lampu depan ni Rick, ni lampu original ke bukan? Lampu original facelift. Oh, tapi kau dah convert kan facelift kan? Aku convert facelift. Aku convert facelift dulu baru beli bonnet carbon. Okay, so kau convert facelift ni how much bro habis? 13K. Serius tau? Serius. Mahal gila kau barang dia. Okay, tambah 13K. Maknanya siap bumper ni semua, grill depan ni semua hari. Complete. Okay, lagi pada segi depan ni ada tak yang tertinggal? Tak ada dah, habis. Tak ada, habis. Okay, jom kita tengok tepi pula Rick. Okay, tepi dia ni memang menarik guys. So, macam korang nampak lah. Kita cerita rim lah dulu. Rim ni saiz apa Rick sebenarnya? Ni Work ST2, okay. 21 inci. 21 inci? 21 inci. Push. Kali 10.5 JJ. Tayar 245/35. 245/35, 21. Tayar patutlah gedabak. Tayar Nito Okay, untuk rim ni Rick, how much bro? Rim tanpa tayar 13.5. 13,500. Tambah Rick. Tambah Okay, tambah. Kalau sama tayar Rick? Tayar biji 1,400. 1,400. Tambah Rick. 4 biji dah jadi berapa tu? Tambah. Hai. Tapi memang nala. Kalau kita tengok lagi pada segi tepi ni kan, untuk rim, side rim ni guys, tak settle lagi Brembo ni. Brembo ni datang, bukannya kereta ni datang dengan Brembo kan? Tak ada. Okay. How much bro untuk Brembo tu? Brembo ni depan belakang, depan 6 sport, 405mm. Okay. Belakang 4 port. Okay, tak mau. Kita cerita depan dulu. 405 dengan 6 sport lah. Brembo. Okay. How much bro? Untuk depan je itu hari 4,800. Dia punya disc pun besar guys. Untuk bagi dia nampak full, rim 21 inci. Untuk set mirror Ganado ni Ganado. Set mirror ni cover je. Oh, dia cover je lah? Cover je, cover fiber. How much bro? Set mirror ni 600. 600 tambah Rick, 600. Wish, baru dekat sini je barang dia tak banyak. Tapi gedebuk. Okey, jom kita tengok daripada belakang pula. Pump brake ni dengan dia punya disc Lotto ni sekali Rick. Dia ada dua, satu 4 port, satu lagi e-brake. E-brake. How much bro untuk 3 barang lah? Ni 4 port. Okey. Disc 380mm. Okey. Dengan e-brake dalam 7,000. 7,000. Tapi betul loh, belakang lagi mahal daripada depan kan? Belakang mesti lagi mahal daripada depan. Kenapa? Apa kereta pun sama. Tak tahu pelik. Tapi masa kita beli dia claim yang ni ada e-brake lah. So e-brake tu lagi mahal lah. Okey. So lagi pada side tepi ni ada yang tertinggal lah Rick? Tak ada. Settle. Okey, jom kita pergi side belakang pula. Belakang dia nalak bro. Belakang dia memang handsome. Okey, lampu belakang original lah Rick. Lampu belakang pun facelift. Facelift dah termasuk tadi harga sekali? Tak masuk. Tak termasuk Tak. Lampu belakang 8.5 ni dekat 4,000 tak? 4,000? Mak ai. Original. Tambah. Okey, kalau untuk exhaust pula Rick, how much Rick? Ni Matrix ni. Dah nampak dah logo dia. Ni full system Rick.
Matrix full system. Full system. How much bro untuk model ni? Aku dapat second hand. Oh, second hand. How much? 8,000. 8,000 Ai. 8,000 aku rasa yang tertinggal lah dekat sini. Macam biasalah, cat. Cat Eric memang minat lah cat macam ni. How much bro untuk color ni? Ni baru lepas siap cat guys. Sebenarnya, how much? Cat ni lebih kurang BM lah, 8,000. 8,000 tapi memang lawa guys. Kau boleh tengok. Ni color apa Rick sebenarnya Rick? Ni Chameleon. Chameleon Dia beza dengan BM tu color dia lain lah, tapi dia dalam series Chameleon. Okey. Kalau untuk luar aku rasa dah settle. Boleh kita tengok engine dia tak? Sebelum kita tengok interior dalam, kita boleh? tengok engine dulu. Engine tak ada banyak barang kot. Alright. Oh, tu dia. Itu dia. Dia engine AE88 kan? 882. Dia sebenarnya model ni, dia ada berapa type engine lah? Ada 2. Ada 3. 3. Satu yang model engine ada ni. 4. 4. Satu yang model, okey. 2.0, Okey. 3.0, Okey. dengan V8 tu aku lupa lah. 4.2 ke 4.0. Okey, yang banyak komen bermasalah model apa? Ni lah. Ini? Bukan yang ada supercharge tu ke? Ada supercharge tu pun dia ada component problem dia, tapi kereta tu tak banyak atas jalan. Okey. So orang tak terdedah dengan masalah dia. Macam Kalau ni, yang model ni biasa terdedah disebabkan banyak orang pakai. banyak orang pakai. So apa problem dia sebenarnya? Kalau kita tahu enjin ni tahan tau sebenarnya. Dia kalau dekat Volkswagen dengan dekat Audi lain dong. Lain sebab dia duduk melintang macam ni. Betul. Dia 4 wheel ke back wheel? 4 wheel. 4 wheel kan. So kalau kita tengok Rick dekat sini Rick dah pakai apa ni? VR punya intake manifold. How much bro? VR ni 1,800. 1,800 Dia murah sikit lah. Murah daripada brand lain lah. Ya. Cantik juga guys. Okey juga. So plug coil Audi R8 kau tukar Betul aku tukar. How much? R8 1,000. 1,000. 4 biji. Okey. Apa lagi dah buat Rick kat enjin ni? Enjin ni dah reboot balik. Okey. Oh, reboot balik? Overhaul balik? Aku dah overhaul. Oh, serius lah? Piston Wasner 83. Okey. Conrod lupa lah apa brand. Tapi Conrod pun tukar lah itu. Berapa habis Rick? Oh, Aku overhaul sebab aku buat sendiri. Okey. Aku foreman. Ya, betul. So harga foreman tu dalam tak adalah mahal mana. Tapi berapa juga habis beli piston, beli control? 15 saja. 15 juga Ayo. Pisang Pak Bu. Pisang. Memang pisang. Eric ni betul-betul idola lah. Dia main JDM pun dia buat macam ni. Dia main Conti pun dia buat macam ni. Aduh, gatal kepala aku lah. Okey, jom kita berbalik pada interior dalam. Kita tengok dalam ada buat apa Rick? Dalam sikit-sikit. Kau dah tambah tak tadi? Dah tambah kan? Dah. Jom kita tengok dalam. Ui, dalam dia nalak tu. Steering. Ni steering aku tahu kau dah tukar kan? Steering, meter, Android, seat. Ni seat apa? Ni seat S5. Okey, how much bro seat ni? Seat S5 3,000. 3,000 tambah ni. 3,000. Aku yang kira ni macam berpeluh lah. Tak payah cakap kau. Aku yang banyak ni berpeluh. Dah berpeluh dah ni Kita tengok okey, steering ni. Steering 2,800. Okey, tambah ni. Tapi meter digital tu how much bro? Memang cantik. Meter 3,800. 3,800. So untuk dalam aku first time jumpa tali pinggang punya tempat cocok tu warna hijau. Mana kau cari? Biasa warna merah je tu. Body hijau ada lah hijau. Oh, lain macam lah guys. So untuk dalam ni ada buat apa lagi dia? Android player ni. Android. Dia lain sikit, dia petak guys. Android 1,200. 1,200. Okey, tambah. Ni dekat tepi ni ada meter 2 biji ni, Dik? Ada boost meter dengan FU ratio. Okey, brand? Boost Defi. Okey. FU ratio tu kopi je, dia kopi AEM. Okey, how much bro untuk dua beradik tu? 1,500. Okey, tambah. Aku dengan Eric ni dah dengar dia punya kereta. Walaupun barang dia taklah macam kereta-kereta yang pernah aku buat. Oh mas bro, banyak itulah inilah. Tapi barang dia gedebuk. Kepuasan dia sendiri. Kepuasan dia sendiri Okey, tanpa membuang masa, kita nak bagi tahu kat korang lah. How much bro untuk total? Okey, sebelum how much bro tu, okey, kau dah pakai kereta ni berapa lama? Kereta ni
setahun. Setahun. Okey. Apa yang buat kau nak ambil sebenarnya kereta ni? Kereta ni sebenarnya harga dia dah murah, Harik. Betul? Lepas tu tak ramai orang nak pakai. Mungkin orang tak tahu nak modify, nak repair, nak maintenance dia. Tapi bagi aku selagi dia guna enjin tu okey je sebenarnya. Betul? So apa yang buat kau nak apa kau punya feeling bila pakai kereta ni? Best ke, tak best ke, semak ke, macam mana? Satunya aku nak beralih pada JDM. Okey. Aku nak mencuba Orang cakap ini kereta, orang cakap Audi ni yang kat depan ni kereta pertama yang kau cuba beralih arah sebenarnya. Betul? Kan? Betul? Kereta ni sebelum BM lah. Okey. So kalau kau tengok dalam video ni, kat belakang tu Evo. Ya, yang selubung tu. Nampak tak yang selubung tu kan? Evo tu kita orang nak jual. Tapi nanti kita buat review. Kalau kau nak, komen kat bawah banyak. Tanpa membuang masa. How much bro? Untuk total setahun kau modify kereta ni? Tunjuk di kat depan. 97,500. 97,500 guys. Gila lah. Jangan beritahu bini aku. Jangan beritahu bini, nanti bini dia sesah pakai ekor pari. So guys, aku harap korang enjoy dengan video ni. Jangan lupa like, komen, subscribe. So, jangan lupa share. So kalau dia nak Evo, komen. Jangan lupa komen kat bawah banyak. Mantap guys.